Hai guys, hari ni aku nak review sebuah movie supernatural horror Lee Cronin, The Mummy. Untuk movie ni, kalau tengok dia adalah genre seram. Dan movie ni juga tidak ada kaitan dengan The Mummy yang sebelum ni, yang adventure dan juga The Mummy lakonan Tom Cruise. Ini adalah stand alone movie yang tidak ada kaitan dengan movie-movie sebelum ni. Jadi, untuk movie ni, walaupun genre je seram, tapi bila aku tengok, aku tertanya-tanya juga part yang seram tu. Dia tak seram sangat, aku boleh katakan, dan dia tak ada jump scare based on apa yang aku baca dekat trade. Dan memang tidak ada jump scare. Jadi, dan di awal sebelum movie start, memang akan ada awal-awal amaran lah. Amaran awal untuk atas budi bicara penonton yang tak boleh tengok mungkin darah ke, ataupun kulit terkoyak ke, muntah ke. Ini memang tak sesuai kalau korang nak tengok, sebab dia tak potong semua bahagian tu. Jadi untuk movie kali ni, walaupun tidak ada kaitan dengan mana-mana movie yang lain, movie The Mummy yang lain, base dia adalah sama kalau tengok dia punya dari segi storyline. Tentang cuma kali ni tentang couple yang duduk di Cairo, dan bini dia pergi kerja dan dijaga oleh ayah dia, dan diorang ada 2 anak, dan isteri dia tengah mengandung anak ketiga. Jadi satu hari tu anak perempuan dia hilang, dan hilang itulah yang hilang terus. Memang tak jumpa lah sebab dah dibawa lari orang. Aku expect sebelum tengok mungkin dicolek oleh ada satu puak ke kan, nak jadikan dia mungkin anak dia tu untuk diawet. Tapi tak, ada satu keluarga tu yang korang akan tengok di awal scene, dia akan tunjuk kenapa dia colek budak tu. Itu korang kena tengok, ada dia cerita di hujung. Dan polis yang handle kes anak diorang yang hilang tu pun ada lagi, kembali lagi selepas 8 tahun. 8 tahun diorang baru jumpa balik anak dia. Tapi bila dah jumpa tu, aku boleh katakan tak samalah dengan watak anak dia yang sebelum ni. Dan bila tengok konsep, walaupun base The Mummy tu ada dan tak lari pun, konsep dia aku tengok sama macam kalau korang tengok Pet Sematary. Pet Sematary, cuma Pet Sematary kena mati dulu, and then tanam baru hidup. Tapi yang hidup tu dah sah-sah lah, bukan orang asal. Cuma The Mummy ni, dia adalah supernatural. Jadi dia ada kaitan dengan aku tak tahulah, iblis waktu zaman Mesir Purba dulu. Jadi di hujung tu dia akan bagi tahu kenapa anak dia yang aku rasa kakak tu yang dipilih untuk dijadikan dia punya upacara. Upacara yang itulah, yang colek tu. Apa upacara dia, kenapa dia dipilih, itu korang kena tengok. Dia ada nyatakan di hujung sebab waktu ritual tu dia ada buat video orang yang colek anak dia, dan polis sendiri yang jumpa videotape tu. Jadi
bagi aku pun tertunggu-tunggu part seram, takut juga, takut ada jump scare ke apa, tapi memang tak ada. Orang yang tak ada masalah boleh tengok muntah apa semua tu tak ada. Korang boleh layan, aku boleh katakan memang terbaik lah. Cuma ada yang kata, aku dah tengok trade, ada yang bagi bad review. So, aku tak tahulah dia orang punya taste macam mana. Tapi bagi aku, bila tengok tu, geram jugalah. Especially watak mak dia. Watak mak dia tu aku geram juga. Sebab percayakan anak dia yang dah memang bukan anak dia. Tapi watak ayah dia, kita faham lah. And then watak ayah dia, memandangkan watak ayah dia adalah wartawan. Jadi sifat ingin tahu ayah dia tu adalah tinggi. Kan? Dia nak tahu apa sebenarnya yang jadi dekat anak dia. Sebab keadaan anak dia waktu dia jumpa tu adalah sangat-sangat teruk sebab 8 tahun tak makan, tak kena cahaya matahari, tak apa. Jadi bila jumpa tu, dan cara jumpa tu pun ya korang kena tengok, dia ada cara jumpa dia, dan keranda tu pun dibawa ke tempat artifak kalau tak silap aku. Scene dia sekejap-sekejap saja yang tu, tak banyak. Scene yang mula-mula tu pun tak banyak tunjuk. Jadi cuma nak ceritakan anak dia dicolek dan dipilih untuk upacara untuk dijadikan the mummy tu. Jadi sebab tu aku cakap, bila tengok dia punya ni, konsep asal dia tak larilah. Konsep asal. So korang akan rasa puas hati. Sebab dia cuma kali ni dia ubah genre. Dulu kalau kita tengok adventure, and then yang Tom Cruise tu aku tak ingat genre apa, tapi boleh dikatakan seram jugalah. And then yang kali ni aku tengok dia punya konsep dia lebih kepada kekeluargaan. Jadi standard lah cerita hantu. Kalau cerita hantu macam ni memang adalah konsep kekeluargaan tu. Cuma bagi aku bila dia masukkan letak unsur basic The Mummy, so bagi aku menarik lah. Menarik untuk dilayan. Korang tak boleh nak expect terlalu tinggi ke, ada sambungan ke, ya tak ada. Dia stand alone punya movie. So di hujung pun ending aku sangat-sangat puas hati, dan kalau korang tengok pun korang akan rasa puas hati di hujung ending dia. Jadi pada yang dah tengok, korang rasa okey atau tak? Sebab bagi aku durasi 2 jam 15 minit tu cukuplah untuk cerita daripada asal usul benda tu wujud, and then family karakter tu, dan bagaimana dia nak mencari apa punca anak dia dipilih, dan apa sebenarnya yang jadi dekat anak dia sehinggakan behavior dia memang orang kata tak normal lah. Tak normal kalau orang hilang selama 8 tahun macam tu. Jadi pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? Korang rasa cerita dia sepatutnya mungkin korang lebih suka adventure macam dulu-dulu, ataupun korang suka dah konsep yang macam ni, yang Blumhouse Production yang buat, dan dia punya producer adalah, tak silap aku, James Wan. Dan mungkin ada yang tanya kenapa Lee Cronin The Mummy, sebab aku rasa dia nak bezakan The Mummy yang sebelum-sebelum ni, dan pengarah dia adalah Lee Cronin. So dia macam dia punya trademark lah, Lee Cronin The Mummy. Jangan lupa komen dekat bawah, tengok aku movie yang akan datang. Bye.